Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita bertemu lagi. Alright guys. Sekarang nih saya tengah Saya nak prepare nak buat nih. Jangan potong kita punya bawang dulu. Saya nak masak ikan asam pedas. Panas lah guys. Tadi saya baru cuci ikan semua, agak basah sedikit lah baju saya nih. Sebab itu saya angkat dia, basah. Yang ni saya tengah masak asam pedas ikan, sebab saya nak makan ambuyat sekejap lagi, so saya masak asam pedas lah untuk petang ni. Kita tumis dulu bahan dia macam biasa lah untuk asam pedas, alright, tak ada yang ni sangat pun. Kita tengok je lah proses dia macam mana, ikut masing-masing nak makan macam mana, boleh je masak. Tak ada orang kata rempah yang special pun, rempah asam pedas je. Guna apa bahan yang ada dekat rumah, barang apa yang ada kita guna tu je. Kalau tak ada, biar je lah. Yang penting kita boleh masak, kita makan macam tu saja, alright. Ini pun saya letak saya prepare tomato dengan ni je lah, ikan tu je. Saya tak ada letak bendi, tak ada terung, sebab benda tu belum ada kat rumah. Sayur lain ada lah. Kita tumis yang ni dia sampai pecah minyak dulu guys, alright. Sampai betul-betul pecah minyak. Suara saya kat sini kadang ada, kadang tak ada tahu. That's why I kena pakai voice over lah. Kalau tak nanti dia macam tak ada orang bersuara. Okey. Yang ni saya masukkan serbuk cili sedikit dengan asam keping. Kita tumis je lah bahan. Proses ni yang makan masa sedikit. Kalau nak masak ikan tu tak lama pun, dalam 10 minit 15 minit dia mendidih dah masak dah tu.
Untuk kali ini saya guna apa namanya, ikan bawal. Aduh, sakit lah tangan saya nih guys. Kita biarkan dia mendidih dulu ya. Kalau ikut masa nih dia panjang tahu, tapi saya cut juga lah, sebab masa saya tengah masak nih saya buat live juga sebenarnya. Saya buat live dekat TikTok, jadi sedikit bukan gangguan lah. Saya tak macam apa kita panggilnya, tak fokus dengan satu benda kan. Kadang-kadang ada, kadang tak ada, macam tu je. Ini kita biarkan dulu lah kita punya rempah nih. Yang ni makan masak, cuma saya kacau-kacau macam ni lah. Sebab saya nak pastikan cili kunyit tu dia betul-betul masak tahu, dengan bawang tu baru sedap. Asam pedas kita masak kari pun saya akan buat benda yang sama. Kadang saya akan tambah air sampai 2-3 kali. Bila saya nampak bahan tu, ya Allah bising ya. Bila saya nampak bahan tu dah nampak macam dia hancur ataupun dah nampak masak, bila dia kering tu baru saya akan masukkan air untuk proses seterusnya. Macam tu je. Maksud saya ni masukkan air tu untuk proses memasak seterusnya lah. Macam kita nak masak ikan ni kan, kita masukkan air dia, lepas tu kita masuk je ikan. Tunggu dia mendidih, macam tu je. Saya dah beberapa minggu dah tak makan embuyat, jadi saya teringin nak makan embuyat. Sebab selera saya dia rasa lain guys. Ada nasi tapi saya rasa macam tak nak makan nasi. Mulut saya rasa macam nak makan embuyat. Jadi kita buatkanlah kuah dia. Sebab makan asam pedas ni, dia dengan embuyat ni dicun tahu. Kadang-kadang orang suka buat macam masak asam je, rebus ikan, letak kunyit, bawang, serai, letak asam keping, lepas tu dia masak. Yang benda tu pun dia orang boleh makan dengan asam pedas, dengan embuyat. Tapi saya lebih suka makan dengan asam pedas lah embuyat ni. Nanti kuah dia tu kita tambah apa tahu? Tambah tempoyak. Oh memang mantap. Tengok tadi saya masukkan air kan. Selagi saya rasa macam tak puas dengan dia punya tekstur apa nama ni, bahan tumisan tu, saya tak akan ni dulu. Untuk next proses saya tak akan buat. Sebab benda ni yang paling penting sebenarnya. Tak kisahlah you masak apa pun, masak asam pedas ke, kari ke, sambal ke, proses ini makan masa dan kita kena betul-betul lah macam tu. Saya tak tahu kenapa gas ni dia macam tu, maybe ada air ataupun ikut minyak. Percikan-percikan je. Saya tak perasan tahu benda ni. Saya tengok dekat video ni baru saya nampak ada percikan air, api rupanya. Risau pula saya tengok dia. Percikan kena minyak tu yang dia macam tu. Maksudnya. Lepas tu saya ada dengar macam bluk-bluk macam tu semalam. Semalam pula tadi. Okay guys, ni proses dia dah nampak macam kering kan. Kita boleh start masukkan air tau. Okay, kita masukkan air dulu. Untuk asam keping tadi saya guna 2 tau. Depends juga tu. Kadang-kadang kalau kita guna 2 ni terlalu masam, saya tak berapa minat juga. Agak-agak je lah. Kalau dia terlalu, saya rasa masa tu dia macam masam, saya akan angkat balik asam keping tu. Sebab dia tak nak dia makin lama makin masam kan. Okey, kita dah masuk dah air. Kita tunggu, kita nak masukkan ikan pula. Okay guys, ni dia dah mendidih. So sekarang kita bolehlah masukkan kita punya ikan. Macam ni guys. Ini sebenarnya 3 ekor je, cuma saya potong dia 2, so nampaklah macam banyak kan. Ikan bawal. Saiz dia tak berapa besar sangat pun, sederhana saja. Ikan bawal ni sedap tau. Okey, untuk proses ni saya kecilkanlah api
kita tak guna api yang besar untuk masakkan kita punya ikan ni. So saya masukkan tomato, saya guna 2 biji macam ni. So now kita tunggu ikan tu masak, tomato tu lembut tu je. Tapi yang ni saya akan guna api yang kecil je lah, saya tak guna besar sangat supaya dia boleh masak dengan sempurna. Macam tu lah lebih kurang dia. Alright. Dia mendidih macam ni, kita biarkan je lah. Kita masukkan serbuk perasa secukup rasa. Saya guna aji. Lepas tu masukkan garam. Okey, ni garam. Kita masukkan lagi macam ni. Agak-agak je lah ya. Kemudian saya masukkan gula. Yang ni gula organik untuk balancekan rasa dia. Tu je, kita biarkanlah dia mendidih dengan sempurna. Kita tak boleh kacau sangat ni guys. Kalau kacau nanti takut ikan kita hancur. Kita biar je lah macam ni. Nampak tak dia punya kesedapan tu? Yang ni memang sedap guys. Pedas, masam, manis, rasa cukup. Mantap. Nikmat apa lagi yang kita dustakan. Okey, kita biarkanlah dia mendidih, alright? Okey guys, tengok kita punya ikan ni dah masak, tomato dah masak, kita padamkan api. Selesai, rasa pun dah cukup. So sekarang next process, saya nak masak saya punya sayur. Saya guna sayur kangkung. Tapi saya nak siang kangkung tu dulu lah. Saya nak potong kangkung dulu, alright? Stay tune. Okay, untuk kangkung ni kita tumiskan bawang macam biasa, bawang putih, bawang merah. Saya lupa nak record tadi, tu yang half ni. Okay, saya masukkan air belacan ni ya. Kita tumiskan dia balik, kacaukan dia dengan api yang sederhana, jangan kuat sangat, nanti dia mercik. Macam ni je. Yang ni saya tak letak cili lah sebab asam pedas tadi kan dah pedas. Yang ni saya tak ada letak lah cili. Saya cuma guna belacan sahaja. Tengok dia dah start boil kan. Belacan ni sedap tau. Belacan baru ni. Nampak tu dia boil. Kita masukkan kita punya sayur sekarang. Saya guna 1 ikat je kangkung ni. Kita beli 2 ikat. 1 lagi belum masak lagi. Okay. Ni pun dah cukup dah, right? Memandangkan dia nampak macam banyak, penuh lagi dalam kuali ni, kita kacau dia slowly, takut dia terkeluar pula. Dalam kita slowly ni pun kadang ada juga yang terpelanting keluar tu. Sebab dia jenis sayur yang kembang kan, nanti dia layu dia akan jadi kecil je, dia akan jadi macam small size lah macam tu. Saya masukkan perasa dulu sementara kita tunggu dia kecut. Perasa ni pun saya tak guna banyak sebab kita ada guna belacan tadi. So nanti kita rasa lagi, kalau cun kita tak tambah, kalau tak cun kita masuk lagi perasa. Okay. Kita kacau je lah dia slow macam ni. Terbalikkan dia, yang bawah tu naik atas macam ni guys. Nampak? Dia dah slowly kecut kan. Saya masukkan air sedikit dulu untuk senang kacau dia. Okay, kita biarkanlah macam ni. Dah simple, tak ada apa-apa dah. Mudah je kita masak guys. Dia nak tak nak je, kadang kita malas tu. Kalau malas tu, kita masak ni pun kita rasa macam aduh ya Allah, tak nak lah macam tu. Ada juga masa-masa kita rasa malas tu, kita nak potong sayur tu kan. Ada setengah orang masak sayur kangkung ni, dia ambil pisau pom dah habis. Kadang-kadang kalau terlalu banyak boleh lah kita buat macam tu. Tapi kalau setakat sikit macam ni, kita potong satu-satu je lah, pakai jari, pakai gunting je macam tu. Nampak tak dia tengah mendidih tu? Yang ni pun agak berkuah saya buat tau. Tak tahu, saya tak berapa minat makan sayur yang terlalu kering tau. Tak tahulah, sebab kita tak rasa balance nanti rasa dia, dan saya nak dia ada rasa macam ada macam basah macam tu tau. Macam ni
kuah dia ni pun kita boleh makan, letak ke atas nasi, memang sedap lah. Macam tu. That's why I suka masuk sayur ni. Nampak macam banyak kan, actually dia tak banyak pun sebab dia mendidih je macam ni. Nanti kalau kita dah masukkan, dia balance je dengan kuantiti sayur tu sebenarnya. Okay guys, okay, sayur kita ni dah masak dah, kita padam api, kita boleh angkat, simpan dalam mangkuk. Next proses nanti saya akan buat embuyat je lah. Maybe yang tu saya tak tunjuk lah sebab sebelum ni pun saya dah tunjuk dah kan. Macam tu je. Okay, selesai dah guys. Time's up, kita nak makan dah. Alright, menu saya hari ini yang cukup simple. Ikan asam pedas dengan sayur kangkung tumis belacan. Alright guys, saya rasa itu sajalah video saya untuk kali ini. Nanti kita jumpa lagi di next video. Jaga diri baik-baik. Thank you yang dah tengok video saya sampai habis. Alright, dengan saya bercakap, berletih apa semua, jangan bosan-bosan tau. Jangan lupa share and subscribe saya punya video ni. Share dengan kawan-kawan, family. Alright, bantu supaya saya punya channel ni makin maju dan makin ramai orang tengok lagi. Okay, menu yang santai-santai je. Okay, ni hasil dia. Alright guys, kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, asam pedas saya tadi, tengok, menyelerakan.